So sekarang kau buat apa dulu ni sih untuk kereta Evo ni? Aku nak buka puli dulu. Buka puli. Jadi kita tengok apa benda dalam tu ada. Wah. Apa punya masalah? Buka puli dulu untuk cek Untuk cek dalam. Okey, baik. Tu puli mana yang kau buka tu? Puli Betul besar. ke? Puli besar. Oh. Okey, buka dulu. Tu kita tengok dalam dia. Dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Leaking tak? Tak leaking. Ha? Tak leaking. Tak leaking, serius ah? Serius eh? Tak leaking sih, tengok jap. Fresh, campur. Belakang ada plate sih. Ya, tapi tak basah apa atas tu. Lah, tak selamat leaking lah. Olsam mana ni? Balsam. Olsam. Lagi atas ada leaking atas. Ada. Cam sensor. Cam sensor. Oh, cam sensor leaking bawah ni. Cam sensor leaking. Lagi sih? Sih tapi ni ada satu leaking ah. Ini daripada cam kan ni? Tak, aku rasa daripada sini lah ni. Kuat tu. Nampak meleleh. Oh, lah. Meleleh banyak tau. Boleh ya. Sebab dia mungkin pressure ni tempat tu. Tu leaking. Okey, baik. Faham. Tak apa. Baik sih. Jalan terus.